Assalamualaikum guys, we meet again. Okey, hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu AI akan balas WhatsApp customer anda walaupun anda sedang tidur. Okey, let's go. Ini adalah cerita real yang boleh berlaku kepada setiap orang. Pada pukul 11.47 malam, customer WhatsApp kedai anda dan tanya, "Stok ada lagi tak? Berapa harga?" Tapi pada waktu itu anda dah tidur. Telefon senyap sampai ke pagi. Pukul 9 pagi anda bangun dan anda balas. Customer pula dah baca tapi tak reply. Kenapa ya? Sebabnya pukul 12 tengah malam tadi dia dah tanya 3 kedai lain. Mana kedai yang reply dulu, dia akan beli daripada kedai itu. Tapi bukan daripada anda. Bukan sebab produk anda teruk, sebab anda dah tidur. Manakala pesaing anda atau sistem pesaing anda tak tidur. Sebagai owner SME, anda tak boleh standby 24/7. Betul tak? Anda ada keluarga, anda ada masa tidur dan anda ada masa rehat. Tapi customer zaman ni expect reply cepat. Kalau tak, dia akan scroll ke kedai lain. Lead yang masuk tengah malam ataupun masa yang anda sibuk layan kedai, itu adalah lead yang paling kerap mati. Anda dah bayar untuk dapat lead tu. Anda dah iklan, anda dah post, dan anda ada effort, tapi hilang saja sebab anda terlambat 8 jam. Teknik yang pertama ni ramai orang buat. Teknik auto reply template. Biasanya apabila customer tanya, "Berapa harga tudung XL?" dan bot akan jawab, "Hai, terima kasih kerana menghubungi kami. Kami akan balas secepat yang mungkin." Jadi customer baca tu, dia memang dah tahu yang jawab itu adalah robot. Dan selepas tu, robot tu terus senyap dan tak jawab apa-apa. Dia tanya harga, tapi terus dapat jawapan yang sama. Lagi teruk, customer rasa diabaikan. Macam tekan butang, bukan cakap dengan orang. Auto reply template ni bukan AI. Ia mesej tetap. Sama untuk semua orang, tak kira apa yang dia tanya. Beza besar. Auto reply tetap. Manakala AI, dia baca soalan, faham maksud dan jawab ikut konteks. Customer tanya, "Stok Sage size XL." AI check, jawab ada ke tak dan bagi harga. Customer tukar soalan tengah jalan, "Boleh COD tak?" AI ikut dan tak sangkut, terus bagi jawapan yang betul. Dan ia tulis dalam bahasa Melayu natural, bukan "Hi, how can I help you today?" Jawapan dalam BM seperti staf anda sendiri yang reply. Okey, ni saya nak tunjuk pula satu perbualan. Customer WhatsApp kedai tudung pukul 11.47 malam. Owner dah tidur. Yang balas adalah AI. Tengok macam mana ia beroperasi dengan cekap. Customer tanya, "Salam, ada lagi tudung bawal Sage size XL tak?" AI balas serta-merta. Bukan 8 jam lepas, tapi dalam masa beberapa saat. "Waalaikumsalam. Ada lagi stok bawal Sage size XL RM39. Nak saya reserve untuk akak?" Tengok, ia jawab soalan sebenar. Ada stok, bagi harga dan tawarkan langkah seterusnya. Semua dalam BM Natural. Best ke best? Lepas tu customer tanya, "Post je berapa total?" AI faham konteks. Dia dah tahu produk plus harga dari mesej tadi, terus kira Sage XL RM39 plus pos semenanjung RM8, jadilah RM47. Jadi dia tanya, "Nak saya hantar link bayaran?" Ini yang template tak boleh buat. AI ingat perbualan, kira total, gerak ke arah close, macam staff yang atentif. Anda bangun pagi,
bukan ada 5 mesej tak terbalas. Ada 1 order siap, customer dah bayar. Customer dapat layanan instan, rasa dihargai. Anda dapat jualan tanpa terjaga dari tidur. Itu beza antara reply lambat 8 jam dengan reply dalam masa 8 saat. 4 cebisan saya akan terangkan secara ringkas. Ini bukan tutorial, ini adalah gambaran besar. Yang pertama, perlu ada WhatsApp Business. Ia merupakan pintu mesej antara AI dan prospek. Yang kedua, otak AI yang faham bahasa Melayu dan demografi customer anda iaitu di Malaysia. Ni yang tukar mesej jadi jawapan. Yang ketiga, ia juga tahu kesemua info bisnes anda. Harga, stok, FAQ. AI rujuk ni untuk beri jawapan yang betul, bukan reka-reka. Yang keempat, automation yang sambung semuanya. Bila mesej masuk, ia hantar ke AI, AI jawab dan balas ke WhatsApp. Tools seperti N8N buat sambungan ni. Anda tak perlu faham coding. Anda perlu faham ia boleh dibina dan ia bukan magic. Saya tak nak oversell. AI ni bukan ganti anda sepenuhnya. Ia handle soalan biasa yang berulang seperti stok, harga, COD, waktu operasi. Itu mungkin meliputi 70% mesej anda. Tapi kes kompleks seperti komplain serius, request khas, nego dengan harga bulk, ia tak boleh handle dan ia akan pas kepada anda iaitu manusia. Ingat episod 4, AI ganti task repetitif, bukan role anda. Sama je di sini. AI handle type berulang, anda handle hubungan yang penting. Sistem yang bagus tahu bila nak sambung kepada manusia. Kalau ada sistem di luar sana yang janji AI handle 100%, tu korang patut ragu. Apa yang korang dapat? Reply 24/7. Customer tengah malam pun dapat layanan. Tak akan ada lagi lead yang hilang sebab lambat jawab, sebab anda sibuk, sebab anda tidur. Semuanya terurus. Ia akan bagi jawapan yang konsisten. Walaupun anda penat ataupun tidak, AI akan tetap bekerja dengan penuh bersemangat dan dedikasi. AI tak akan sekali-kali penat. Anda boleh scale tanpa hire customer support full time. Dan yang paling penting, anda dapat masa untuk balik, untuk bersama keluarga, untuk grow bisnes dan untuk tidur. 5 episod lepas, saya bantu korang faham AI. Mula dengan episod ini, saya nak tunjuk korang guna AI. WhatsApp automation ni adalah contoh yang pertama. Ada banyak lagi kerja repetitif dalam bisnes korang yang AI boleh handle. Peralihan dari AI itu apa? Kepada AI boleh selesaikan masalah X untuk saya. Itu phase yang kedua. Okey, saya nak anda audit WhatsApp anda sekarang. Buka WhatsApp bisnes anda sekarang, scroll mesej minggu lepas dan saya nak anda kira berapa mesej customer yang anda balas lebih daripada 1 jam. Berapa yang terlepas terus? Setiap satu lead yang pergi tak akan kembali. Terang dan jelas, itulah kos sebenar sebab reply lambat. Bila anda nampak figurnya, anda akan faham kenapa automation ni bukan alatan mewah, tapi ia dapat menutup lubang yang bocor. Okey, ini saya nak kongsikan kepada anda perisian N8N. Perisian bridge antara WhatsApp Business, AI dan workflow balas mesej. Yang pertama, anda pergi ke laman rasmi N8N di https://n8n.io. Yang kedua, anda register account dan mulakan free trial selama 14 hari.
dan dari situ anda boleh try and error. Bagaimana untuk memulakan workflow WhatsApp anda yang pertama. Yang ketiga, apabila trial tamat, anda perlu membayar USD RM24 sebulan. Ia masih murah berbanding dengan hire full-time employee. Okey, di sini saya nak terangkan aliran kerja N8N. Yang pertama, ia akan simpan data prospek secara automatik. Yang kedua, mesej yang dibalas oleh AI akan dijawab segera dengan voice manusia dan bukannya robot. Yang ketiga, N8N akan menggunakan AI untuk membaca soalan prospek, menentukan sama ada mereka mahu membeli atau sekadar bertanya. Keempat, menghantar amaran atau alert ke Telegram ataupun Slack milik pasukan jualan anda jika ada prospek yang berpotensi tinggi ataupun hot leads. Yang kelima, jika anda tak tahu untuk bina workflow ini, kami menyediakan perkhidmatan membinanya khas untuk anda. Anda boleh layari caknaai.com untuk bertanya lebih lanjut. Sama seperti strategi WhatsApp anda yang mungkin ada lubang bocor, website bisnes anda pun mungkin ada. Bila orang membuat carian di Google untuk mencari perkhidmatan ataupun produk anda, adakah website anda muncul ataupun tersembunyi di page yang kelima? Saya membuka satu peluang yang hebat untuk anda, iaitu saya akan berikan perkhidmatan jom semak markah SEO anda secara percuma. Anda memasukkan URL, anda akan mendapat markah plus senarai konkret apa yang perlu diperbaiki. Percuma di caknaai.com. WhatsApp automation ni saya bina untuk klien sebenar. Kalau korang nak bincang macam mana ia fit bisnes korang, korang boleh klik link di bawah. Untuk episod minggu hadapan, saya akan bincangkan satu lagi topik yang menarik, iaitu AI bantu bina kandungan media sosial anda dalam masa 30 minit. Macam mana nak konsisten posting sambil anda fokus dalam kedai tanpa duduk depan skrin sepanjang hari. Jumpa lagi di minggu hadapan. Signing off, saya Nik Muhammad Zulfadli dan ini adalah Cakna AI.